Suhu bumi semakin meningkat dari tahun ke tahun akibat pemanasan global. Keadaan ini menyebabkan berlakunya gelombang haba yang melampau dan cuaca yang semakin tidak menentu. Peningkatan suhu ini juga mengancam kesihatan manusia dan haiwan. Selain itu, suhu yang tinggi menyebabkan tanah menjadi kering dan berlakunya kekeringan. Hujan lebat berlaku secara luar biasa manakala kemarau berpanjangan semakin kerap. Musim hujan dan panas kini sukar dijakar sekaligus menjejaskan aktiviti pertanian. Keadaan ini boleh menyebabkan kegeralan tanaman dan mengecam belakang makanan. Pencairan ais di kutub dan glasier menyebabkan paras laut meningkat. Akibatnya, kawasan pantai dan pulau kecil berisiko ditenggelami air, manakala hakisan pantai semakin teruk. Keadaan ini juga menjejaskan habitat hidupan laut dan ekosistem pesisir. Banjir besar berlaku dengan lebih kerap manakala ribut taufan dan angin kencang semakin meningkat. Hujan lebat boleh menyebabkan tanah runtuh manakala kebakaran hutan berlaku semasa musim panas. Kesemua ini membawa kepada kerosakan harta benda serta menjejaskan alam sekitar. Habitat semula jadi semakin musnah, menyebabkan haiwan sukar mendapatkan makanan. Akibatnya, haiwan terpaksa berpindah ke kawasan lain, meningkatkan risiko keputusan setengah spesies. Keadaan ini juga mengganggu keseimbangan antara makanan dalam ekosistem. Ekosistem hutan dan laut semakin terganggu, manakala terumbu karang mengalami pemutihan. Keadaan ini menyebabkan penurunan kepelbagaian biologi dan perubahan dalam keseimbangan alam. Akhirnya, manusia turut menghadapi kehilangan sumber semula jadi yang penting. Kekurangan sumber air bersih berlaku sekaligus menurunkan hasil pertanian dan merosakkan kualiti tanah. Keadaan ini menjejaskan sumber makanan dan seterusnya keselamatan makanan bagi manusia. Alam sekitar semakin rosak, menyebabkan kualiti hidup manusia menurun. Beban ekonomi turut meningkat, manakala generasi akan datang berisiko terjejas. Keadaan ini menandakan masa depan bumi kini terancam.